Kenapa perlu bertindak awal? Tahukah anda nilai 10 dinar ini pada 20 tahun yang lepas hampir sama dengan satu nilai sekarang. 20 tahun lalu, 10 dinar ini hanya berharga sekitar RM1,400. Tetapi, kenapa 20 tahun yang lalu tidak ramai yang memilih untuk menyimpan dengan emas? Sebab pada waktu itu ramai yang memilih untuk menyimpan dalam SB disebabkan dividen yang sangat bagus pada masa itu iaitu sekitar 10% setahun. Dan ASB merupakan simpanan wang yang tiada susut nilai jika kita ingin keluarkan simpanan kita. Berbeza dengan emas, walaupun semua orang tahu yang emas ini adalah aset yang bagus untuk disimpan. Tetapi 20 tahun yang lalu, tidak banyak pilihan emas terutamanya emas pelaburan 999 seperti ini. Spread value yang agak tinggi menyebabkan ramai yang kurang berminat untuk menyimpan dalam bentuk emas. Tetapi sekarang dengan public gold yang kepakarannya adalah untuk emas pelaburan membantu kita mempelbagaikan platform simpanan. Kaedah yang sangat mudah dalam pembelian dan mudah jual serta kadar spread yang jauh lebih rendah berbanding syarikat emas lain memberikan peluang untuk kita menyimpan dan memaksimumkan keuntungan dalam simpanan emas. Sebelum anda mula menyimpan emas, pastikan anda membuat dua perkara ini terlebih dahulu. Yang pertama, belajar ilmu asas emas. Anda boleh membuat bacaan ringkas daripada buku wang emas, penulisan daripada mentor kami iaitu Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Dan juga yang kedua, kenal pasti brand emas yang anda ingin membelinya. Pastikan harganya lebih murah daripada harga pasaran dan syarikatnya mampu membeli balik emas anda tanpa syarat dan spread yang